Bayangkan ini, sebelum Melaka, sebelum Pasai terkenal sebagai negeri Islam, sebelum wujud istilah Tanah Melayu dalam bentuk moden, sudah ada komuniti Muslim yang bernafas, berniaga dan beribadah di Pelabuhan Nusantara. Bukan abad ke-15, lebih awal. Ada catatan yang menolak naratif biasa bahawa Islam dibawa oleh pedagang Arab pada abad ke-14. Ada teori lebih berani. Islam masuk melalui jaringan pelabuhan timur, Parsi, Gujarat, India Barat sampai ke China dan dari China turun ke alam Melayu. Bukan datang kemudian, tapi sudah lama ada. Catatan dinasti Tang di China pada abad ke-7 sudah menyebut kedatangan pedagang Muslim Arab dan Parsi yang menetap di Pelabuhan Guangzhou dan membentuk komuniti tetap untuk urusan perdagangan dunia Islam dengan Asia Timur. Soalan besar kita malam ini, adakah Islam sampai ke Nusantara lebih awal melalui laluan Timur dan India sebelum orang Arab sendiri menjejakkan kaki sebagai kuasa dakwah? Dan jika ya, kenapa naratif itu jarang diceritakan? Versi umum yang selalu kita dengar di sekolah ialah bahawa Islam tiba ke alam Melayu melalui pedagang Arab dari Hadramaut sekitar abad ke-14 hingga ke-15, khususnya melalui Melaka. Naratif ini kemudian diperkukuh dengan kisah raja-raja tempatan memeluk Islam dan menukar negeri mereka menjadi Kesultanan Islam. Masalahnya, bukti sejarah tidak sebersih itu. Rekod dunia Islam, India dan China menunjukkan bahawa jaringan perdagangan lautan Hindi, Selat Melaka dan Laut Cina Selatan sudah aktif sekurang-kurangnya sejak abad ke-7 Masihi. Komuniti Muslim awal bukan sekadar berdagang. Mereka menetap di pelabuhan strategik seperti Guangzhou menjadi jambatan antara dunia Islam dan Asia Timur. Ada pula kerajaan-kerajaan di utara Sumatera yang mendakwa sudah menjadi kerajaan Islam berabad-abad sebelum Melaka. Antaranya, Perlak di Aceh Timur yang menurut tradisi tempatan sudah wujud seawal tahun 840 Masihi di bawah Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Pelabuhan Perlak ketika itu maju dengan perdagangan kayu kapal dan rempah, sering dikunjungi pedagang Arab dan Parsi yang berkahwin dengan penduduk tempatan. Kalau benar Perlak sudah Islam sejak abad ke-9, itu bermakna lebih 600 tahun sebelum Melaka. Maksudnya, Islam sudah bertapak sebagai kuasa politik tempatan jauh lebih awal daripada yang kita diberitahu. Mari kita lihat 3 laluan utama yang sering dibahaskan oleh sarjana. Pertama, laluan India Barat, Gujarat dan Malabar. Kedua, laluan Parsi atau Iranik. Dan ketiga, laluan Cina Champa. Pertama, Gujarat. Ramai sejarawan menulis bahawa pedagang Muslim dari Gujarat memainkan peranan besar menyebarkan Islam di Nusantara melalui perdagangan kain, rempah dan emas. Namun ada kelemahan pada teori ini. Gujarat sebagai kuasa Islam yang kuat hanya muncul agak lewat sekitar abad ke-15 dan mazhab yang dominan di sana ialah Hanafi. Sedangkan di alam Melayu kita dominan dengan mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan ada pengaruh lain yang lebih awal dan berbeza. Kedua, laluan Parsi. Perlak bukan sekadar pelabuhan tetapi juga menjadi tempat pertembungan mazhab Islam. Catatan tradisi Aceh menyebut Sultan pertamanya berketurunan Arab Parsi dan pada abad ke-9 berlaku perbalahan antara aliran Syiah dan Sunni di sana. Ini petunjuk besar. Perbalahan mazhab hanya berlaku bila Islam sudah matang di sesuatu tempat. Maka kalau perbalahan itu berlaku di Perlak, ini bermakna Islam di sana bukan lagi pendatang tapi sudah berakar. Ketiga, laluan Cina dan Champa. Dalam zaman dinasti Tang, Cina merekodkan kedatangan utusan Dashi, istilah untuk orang Muslim, yang menetap di pelabuhan selatan seperti Guangzhou. Mereka bukan pelarian agama,
tetapi pedagang antarabangsa yang menguasai laluan laut dari Teluk Parsi sampai ke Asia Tenggara. Sarjana moden berhujah bahawa komuniti Muslim di China menjadi pusat transit dakwah dan dari pelabuhan China dan Champa, Islam turun ke pelabuhan Nusantara jauh sebelum munculnya gelombang pendakwah Arab Hadramaut. Maka, gambarannya bukan lagi satu panah lurus dari Arab ke Melaka. Ia adalah jaringan besar, Parsi ke India Barat, ke Champa, ke China, ke Sumatera, ke Borneo hingga ke Tanah Melayu. Sekarang kita lihat bukti fizikal. Bukti yang paling banyak dirujuk ialah batu nisan dan makam Islam. Antaranya, batu nisan Pasai bertarikh 1297 Masihi milik Sultan Malik Al-Saleh, pemerintah Samudra Pasai. Ini bukti bahawa pada akhir abad ke-13 sudah wujud pemerintah Islam yang memakai gelaran Sultan. Tetapi jangan berhenti di situ. Aceh mendakwa kisah Islamnya jauh lebih tua perlak. Kononnya sudah wujud sejak 840 Masihi, diasaskan oleh keturunan Arab Parsi yang berkahwin dengan bangsawan tempatan. Walaupun tidak semua bukti arkeologi tersimpan, tipologi batu nisan di Aceh menunjukkan gaya Islamik sejak sekurang-kurangnya abad ke-11. Ini menyokong idea bahawa Islam di utara Sumatera bukan fenomena baru, tetapi hasil proses panjang selama ratusan tahun. Jejak Islam awal bukan hanya pada nama raja, tetapi pada seni bina makam, kaligrafi Arab dan gelaran sultan yang menggantikan istilah Hindu-Buddha lama. Dengan kata lain, walaupun kertas rasmi tidak wujud, batu-batu itu berbicara. Sekarang persoalan penting. Adakah Islam tiba sebagai kuasa luar yang menawan atau sebagai jiwa yang diterima? Sarjana besar Melayu seperti Syed Muhammad Naqib Al-Atas berhujah bahawa Islam di alam Melayu tersebar bukan melalui pedang tetapi melalui ilmu, akhlak dan tasawuf. Pendakwah Sufi memperkenalkan Islam dengan cara yang halus, melalui perdagangan, hikmah dan contoh peribadi. Ajaran ini mudah diterima oleh masyarakat yang sudah biasa dengan unsur kerohanian dan simbolisme. Kolonial Barat dahulu cuba menulis bahawa orang Melayu masuk Islam sebab mahu berdagang atau mencari status. Ya, faktor ekonomi memang ada peranan, tetapi Islam di sini membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membawa ilmu, bahasa dan identiti baharu. Tulisan Jawi, konsep adab, undang-undang Islam dan struktur kerajaan berasaskan keadilan, semuanya berpunca daripada kematangan pemikiran Islam yang menyerak dalam budaya tempatan. Dengan kata lain, Islam tidak sekadar sampai, ia mengubah bangsa ini menjadi sebahagian daripada tamadun dunia Islam. Jadi, bila sebenarnya Islam sampai? Jika ikut buku teks lama, abad ke-14. Jika ikut batu nisan Pasai, abad ke-13. Jika ikut tradisi Aceh, abad ke-9. Jika ikut catatan Cina, mungkin seawal abad ke-7. Jawapan yang tepat, tiada satu tarikh pun. Kerana Islam tidak datang serentak, ia datang berlapis. Pedagang dan pelaut Muslim dari Arab Parsi dan India Barat membuka laluan dagang. Pelabuhan Asia Tenggara menjadi tempat perkahwinan campur dan pembentukan komuniti Muslim tetap. Pemimpin tempatan kemudian menjadikan Islam sebagai asas pemerintahan, menggantikan kepercayaan lama dengan sistem undang-undang dan nilai moral baharu. Dari situ, Islam menjadi identiti negeri, bukan sekadar amalan individu. Naratif Islam datang lewat mungkin tidak salah, tetapi ia tidak lengkap. Hakikatnya, Islam sudah pun berakar di Nusantara lebih awal daripada yang diajarkan kepada kita. Akhirnya, bila kita tanya bagaimana Islam sampai ke Nusantara, jawapan paling jujur ialah Islam tidak datang sebagai penjajah.
Ia datang sebagai cahaya yang menyalakan hati manusia. Ia tiba bukan dari satu arah, tetapi dari setiap penjuru laut. Dari Parsi yang membawa ilmu dan falsafah, dari Gujarat yang membawa perdagangan, dari Cina dan Champa yang menjadi jambatan, dari Aceh dan Perlak yang menukarkan akidah menjadi kuasa politik. Sebelum Portugis, sebelum Belanda, sebelum kuasa barat pun mengenali kita, rantau ini sudah pun bernafas sebagai sebahagian daripada dunia Islam. Dan mungkin inilah rahsia yang cuba dilupakan, bahawa kita tidak sekadar diislamkan. Kita yang memilih Islam, kita yang membinanya, dan kita yang menjadikannya maruah bangsa. Kerana bagi leluhur kita, Islam bukan agama import. Islam adalah cara kita berdiri tegak.